Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Pada kali ini saya akan berbicara mengenai hidayah umum dan juga hidayah khusus. Kita sering berdoa dalam salat, apabila kita membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Mungkin setengah kita tertanya-tanya, belum cukup luruskah Islam yang kita anuti? Sehingga kita terpaksa meminta, bermohon setiap kali kita menunaikan solat. Jadi untuk memahami apakah maksud sebenar ihdinas siratal mustaqim dalam solat yang kita baca dalam Al-Fatihah, para ulama telah membahagikan hidayah itu kepada dua jenis hidayah. Hidayah yang pertama adalah hidayah umum. Dan untuk hidayah umum ini mempunyai 4 tahap perkembangan. Yang pertama, ilham semula jadi, ataupun ilham yang Allah berikan kepada bayi. Apabila bayi kelaparan, tidak selesa, mereka akan menangis, dan rasa ataupun kepandaian mereka menyatakan sesuatu dengan tangisan. Ini dimaksudkan hidayah yang pertama, ataupun dia kata ilham secara semula asal. Yang kedua, perasaan. Apabila bayi tadi sudah membesar, dia sudah mempunyai perasaan gembira, sedih, takut dan sebagainya. Dan pada perkembangan yang ketiga, akal. Apabila kita sudah mempunyai akal fikiran, kita boleh membezakan baik buruk. Tetapi adakah akal itu cukup? Belum cukup. Kita memerlukan agama. Dan agama adalah petunjuk ataupun hidayah yang keempat. Dan kita semua sudah berada di atas agama yang lurus. Tetapi kita lihat, kita dengar banyak sekali orang-orang Islam melakukan dosa, melakukan kesilapan. Oleh sebab itu kita perlu kepada satu hidayah yang khusus, yang tertinggi, iaitu taufiq, ataupun kita kata konsistensi, ataupun istiqamah, keberterusan untuk berada di dalam kebenaran dan juga kesalehan. Itulah yang dimaksudkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Oleh itu tuan-tuan jangan keliru. Apabila kita baca ihdinas siratal mustaqim, maksud sebenarnya, ya Allah tunjukkanlah kepadaku jalan yang benar-benar lurus, seperti mana lurusnya perjalanan hamba-hambamu yang soleh, para nabi, siddiqin, syuhada dan sebagainya. Oleh itu jangan putus berdoa. Kita berdoa supaya kita sentiasa berada di atas jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu, I need Allahu, and our hearts all over the world tonight.